Pergi kerja nak cari duit. Dapat duit, habis untuk pergi kerja. Sampai bila nak jadi macam tu? Siapa kat situ dah bertahun-tahun kerja, tapi si ada simpanan. Save video tu cepat-cepat sebelumnya hilang daripada FYP tuan-puan. Pengalaman kami dulu sebelum kenal emas, memang susah gila nak ada simpanan. Dapat je gaji, bayar tu, last ujung bulan, habis macam ni aja. Bila ada kecemasan, contohnya motosikal rusak, ataupun benda-benda yang si dijangka, terpaksalah tebalkan muka yang kacak tu, pinjam sana sini. Alhamdulillah, kami dah ada simpanan untuk survive selama 6 bulan ke depan. Bila si ada duit gaji sesen pun gelap, pemulanya mudah. Kami banyak ikut saranan pakar kewangan. Dan memang nampak banyak perubahan dalam hidup. Contohnya, gaji kita RM3,000 sebulan. 50% ataupun RM1,500 kita asingkan untuk perbelanjaan tetap. Contohnya bayar bil, sewa, makan minum. 30% ataupun RM1,000 lagi kita asingkan siap-siap untuk perbelanjaan yang si penting. Nak makan kat luar kah, nak langgar wayang kah, orang kampung kami ada apa? Self reward. 20% daripada gaji kita asingkan sebagai simpanan untuk masa hadapan. Tetapi jangan simpan semua dalam bentuk emas. Kita mesti agihkan untuk simpanan kecemasan dan simpanan emas. Nak tahu berapa banyak kita mesti simpan untuk kecemasan? Komen nak tahu dekat di bawah tu. Follow kami untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.